Okay, dekat belakang saya ni Alphard Z color gold, harga dia 290. Agak-agak siapa yang layak untuk Alphard Z ni. So kalau korang rasa, kalau korang komen, kalau dalam hati dia cakap mahal lah, itu bermaksud apa? Itu bermaksud kereta ni bukan untuk semua orang. So kalau korang tengok yang ini Alphard Z ni dengan Alphard SC ni, dua-dua biji ni selesa je. Ini selesa, tapi yang ini dia ada kelas dia sendiri, level tertentu dia. Orang kata kewangan dia tu takat nak bayar 3,000 sebulan, macam ni ya, kacang lah. Okey, dua unit ni memang berbeza. Memang berbeza, memang saya cakap tadi. Yang ni dia ada status dia, dia ada level dia. So kalau korang faham apa yang saya cakap, kalau nak saya bantu, tolongkan, kirakan kelayakan masing-masing, ikut gaji masing-masing ataupun kelayakan masing-masing, korang boleh komen Z. Komen Z kat bawah.